dekat pokok tu ada lampu hidup. Kalau saya pulas ke tengah, dia terpadam. Nampak so, saya pulas. Okey, mungkin tak nampak. Saya pulas steering. Nampak lampu ada hidup. Okey. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya ingin respon kepada request sahabat kita yang dia kata nak tahu macam mana nak menggunakan switch lampu untuk produk Ativa ni. Okey. Jadi video kali ini saya hanya terangkan switch yang berkaitan dengan lampu. Manakala pada video akan datang saya akan review tentang auto high beam dan juga adaptive driving beam untuk produk Ativa ni. Okey. Dalam manual produk Ativa ada juga disarankan untuk kita tahu macam mana nak kawal lampu secara manual. Jangan hanya tahu setting auto saja. Sebab apa, kadang-kadang bila auto ni dia bergantung kepada sensor. Kalau sensor tu tidak berfungsi, mungkin ada kotoran pada kamera, ada apa pula yang menyebabkan sensor tidak berfungsi dengan baik. So kita kena tahu macam mana kita nak kawal secara manual. Okey, itu sebenarnya penting juga kita tahu kawalan secara manual. Okey, seperti yang anda tahu, untuk produk Ativa ni dia menggunakan lampu LED, jenis LED, yang mana LED ni dia punya jangka hayatnya berdasarkan carian saya di internet, dia punya jangka hayat dia lebih kurang 12 tahun ke atas, ataupun ada website juga yang kata 13.7 tahun, atau bersamaan dengan 50,000 jam. Okay. Dan juga dikatakan lampu LED ni dia lebih terang daripada lampu yang biasa, HID ataupun lampu halogen. Dan juga dia menggunakan kuasa ataupun tenaga yang lebih menjimatkan. Dan untuk varian AV dan H ditampilkan juga dengan sistem yang pintar, iaitu adaptive driving beam. Dan manakala untuk varian X ditampilkan dengan auto high beam. Okay, untuk video kali ini saya hanya menerangkan tentang switch dan setting luaran sajalah. So mengenai adaptive driving beam dan auto headlight tu saya akan jelaskan pada video yang lain. Okey, kita mulakan daripada setting yang paling bawah sekali yang ada logo kosong, bermakna off. So kalau dia berada di bawah, maknanya kita tidak menghidupkan lampu. Kita gunakan secara manual bila kita perlukan nanti. Okey, so tak ada apa-apa indikator pada meter cluster. Okey, sekiranya kita tolak ke atas, yang pertama auto. So auto ni dia akan hidupkan lampu secara automatik berdasarkan sensor, berdasarkan kamera, yang mana kalau cahaya agak gelap, so dia akan hidupkan headlights. Kalau macam senja-senja je ataupun macam hujan, macam mendung ke, dia akan hidupkan lampu senja. Okey, yang line atas tu. So sekarang ni dah pukul 6 petang, macam dah mendung sikit, ataupun dah gelap sikit, dan lagi pun ada pokok-pokok ni. So kalau anda lihat ada logo lampu senja, lampu line yang atas tu hidup secara automatik. Okay, seterusnya kalau kita tolak lagi ke atas kat logo lampu senja tu, kita dah keluar daripada sistem automatik lah. So switch akan dihidupkan secara manual lah. Kalau kita rasa kita perlukan lampu senja tu, walaupun cahaya terang, kita konon-konon kita nak nampakkan macam ada DRL lah kan. So kita hidupkan lah lampu tu, secara manual. Okay, seterusnya kita tolak lagi ke atas, yang last kali tu, itu adalah lampu headlights, lampu pemanduan bawah lah yang biasa kita gunakan, tapi ini secara manual. So kalau kita perlukan juga lampu tu walaupun keadaan masih terang, kita kena tolak sendirilah ke atas. Okay, seterusnya adalah lampu tinggi. Jika kita perlukan lampu tinggi secara manual, secara tiba-tiba kita just tolak. Okay, ataupun kita boleh tarik ke belakang jika kita hanya memerlukan sekejap saja. Okay, apabila lampu tinggi dihidupkan, kesemua lampu LED dihidupkan daripada kanan hingga ke kiri. Okay, seterusnya kita ada fog lamp, lampu spotlight ke apa dekat bawah sekali tu. Okay, itu dekat laras yang kedua. Laras yang kedua ni tolak je ke atas, so dia akan hidup. Okay, setahu saya fog lamp ni tidak boleh dihidupkan secara automatik. Memang kena hidupkan secara manual. Tetapi dia hanya boleh dihidupkan sekiranya kita menghidupkan lampu senja ataupun lampu headlight biasa, baru kita boleh hidupkan dia. Okay, jika anda tidak mahu menguruskan lampu anda secara manual, biarkan saja pada setting auto. Baik, terdapat satu lagi switch berkaitan dengan lampu di bahagian sini, iaitu untuk varian X kita panggil AHB, auto high beam, ataupun varian H dan AV dipanggil ADB, adaptive driving beam. Okay, secara ringkasnya AHB atau auto high beam ni pada varian X, dia akan mengawal
lampu atas secara automatik apabila syarat-syarat tertentu ditepati, dia akan hidup secara automatik. Tapi untuk menghidupkan sistem AHB ni, kena tekan button ini. Okey, untuk variant H dan variant AV, so kita panggil Adaptive Driving Beam, di mana ADB ni dia ada fungsi lebih daripada AHB. Okey, bezanya ialah dia ada shielding high beam, maknanya lampu atas yang berlindung. Maknanya bila lampu atas dihidupkan tetapi ada kenderaan datang daripada arah bertentangan, okey, ataupun ada kereta di depan, dia akan mengaktifkan shielding active high beam ni. Maknanya dia akan memastikan kereta tidak silau. Ada bahagian-bahagian tertentu akan dipadamkan tanpa memadamkan keseluruhan lampu tinggi tu. Lampu tinggi masih hidup, tapi dia akan padam pada portion tertentu supaya kenderaan yang bertentangan tidak silau. Itu ya perbezaan utama antara AHB dan ADB. Tetapi switch untuk mengaktifkan ADB atau AHB ni adalah sama di bahagian kanan tadi yang ada logo macam A, ada lampu and then A. So dia kalau hidup, anda akan nampak indikator seperti yang tertera pada meter cluster tu lah. Dia macam logo A. Dan saya akan jelaskan dan buat demonstrasi tentang ADB ni pada video yang lain. Okey, di bawah package Adaptive Driving Beam terdapat satu lagi lampu, iaitu lampu Side View Lights. Okey, Side View Lights ni dia akan hidup apabila ADB diaktifkan lah. Okay, side view light ni dia akan hidup sekiranya kita pusing steering ke kanan atau ke kiri, dan dia akan menyuluh bahagian yang kita pusing tu. Kalau contohnya kalau saya pusing ke kiri ni, so anda lihat ada lampu pada pokok tersebut. Okay, nampak? Okay, sebab saya pulas steering ke kiri. Okay, bila saya tegak semula steering, dia akan terpadam. Dan bila saya pulas steering ke kanan, dia akan hidup bahagian kanan. Tapi sebab tak ada objek bahagian kanan, so tak hidup lah. Okay, ini contoh sebelah kiri. Inilah lampu dia. Lampu di belah hujung, paling hampir dengan grill. So dia menyuluh ke bahagian kiri atau bahagian kanan. Okay, lampu side view lights ni juga akan hidup sekiranya kita hidupkan signal kiri atau kanan. Okey, saya rasa itu saja untuk video pada kali ini. Saya telah jelaskan semua jenis switch dan semua jenis lampu yang ada pada produk Ativa ni. Cuma tentang auto high beam dan adaptive driving beam tu saya akan jelaskan pada video akan datang, sebab dia memerlukan banyak penjelasan dan demonstrasi. Okey, so harap terhibur dan bermanfaat. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.